Hai korang, salam sejahtera. Aku Abang ajak bertemu lagi kita dalam Tangkas Podcast. Kita akan berbicara isu dalaman kelab iaitu sendu dalam gelanggang. Okey, tidak lupa di sebelah kanan aku Dr. Zul. Ya. Selaku pengurus pasukan badminton UTM merangkap bergu lelaki terbaik UTM. Selamat datang Dr. Zul, host jemputan kita pada pagi ini. Terima kasih menjemput kami. Okey Dr. Zul, sebelum kita teruskan soalan, masih belum terlewat untuk saya mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua peminat badminton tanah air dan stay tune hingga ke akhir rancangan. Okey, korang dengar. Soalannya berbunyi begini Doktor. Perlu atau tidak memilih pasangan sebelum bermain? Alah. Lebih dikatakan select lah sebelum bermain. Okey, baiklah. Saya ni pengurus pasukan badminton UTM. Ya. Harap yang tengah menonton ni jangan berkecil hati. Jawapannya perlu pilih pasangan. Okey, baik doktor. Tapi kenapa perlu pilih pasangan? Dia begini, korang perlu keserasian lagi. Ya. Gaya permainan kena serasi, kemudian komunikasi lebih mudah, Ya. boleh susun strategi. Sebab itu perlu select pasangan baik. Faham. Okey, terima kasih doktor. Kita ke soalan seterusnya. Antara Salim dan Ustaz Basik, mana yang lebih handal dalam kategori veteran aka lelaki tua? Kedua-duanya sama hebat, ibarat otai masih berbisa. Ya. Masing-masing mempunyai senjata dan kepakaran tersendiri. Baik, boleh cerita senjata dan kepakaran mereka? Kalau Salim, kepakarannya terletak pada pukulan drive dan defense yang kental, manakala Ustaz Basik terletak pada permainan netting serta psycho membuat lawannya down moral. Baik, terima kasih doktor. Ya, okey, baiklah semua. Jangan ke mana-mana, kita commercial break dulu dan kita jumpa selepas ini.